Okay, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zela Auto. Hari ni ada sebuah Rodo Asia datang kat kita nak buat pertukaran kelas. Lepas tu dia cakap dengan kita bila bawa ada bunyi ada bunyi, bila masuk gear ada bunyi, bila berhenti enjin gegar dia cakap. So kita pun dah check apa masalah dia. Dia boleh tengok kat sini. Kita dah check yang bunyi tu bila kita bawa dia punya die shaft Die shaft dia dah ada free. Dia ada free kiri dan kanan die shaft ni awal-awal dia memang kena bunyi. Kalau kita biarkan ni bahaya juga. Sebab apa? Dia ada bearing. Dia haus. Lama-lama bearing tu akan pecah. Die shaft ni boleh tercabut dia punya kepala. Masa bawa tu, contoh kita bawa dah bunyi apa semua dah teruk, tercabut ni memang terkeluar die shaft ni. So bahaya lah. Benda-benda bunyi ni memang nak kena check lah. Bila kereta dah start ada bunyi tu memang nak kena datang check lah. Tak boleh nak biar lama-lama. Okay, ni dia punya kelas lah. Kita dah buka. Ni kelas plate. Ni pressure plate. Nampak? Dah makan diaphragm dia. Kita dah siap tukar dah ni. Ni dia punya kelas plate. Punya area sini pun dah nak start. Habis dah ni. Longkang dia pun dah nak start. Tak nampak dah. Spring pun dah ada bunyi. Okay, ni dia punya oil seal die shaft kiri dan kanan. Yang ni pula oil seal flywheel. Ni kita buka memang dah bocor. So memang kita akan tukar sekali lah. Okay, untuk oil seal flywheel ni setiap kali kita tukar, kita nak kena bersihkan dulu bahagian yang berminyak. Baru kita masuk yang baru. Sebab getah-getah ni tak boleh nak kena minyak. Lagi satu, bila biarkan minyak tu nanti tak basuh apa semua, nanti dekat area kelas pula yang basah. So setiap kali buat pertukaran clutch plate tukar gearbox ke, memang kawasan nak kena basuh lah. Kawasan area tepi enjin tu kan. Okay, ni dia punya bearing clutch nampak dah teruk lah ni. Fiber semua dah ada kat dalam ni. Okay, ni pula hub bearing ni hub bearing belah belakang kiri. Ni bunyi lah. Kita bawa bunyi berengung. So punca datang dari sini. Cara nak check dia, kita pusingkan tayar, kita lepaskan handbrake dulu, kita pusingkan tayar, lepas tu kita rasa ada gegaran tak dekat spring atau absorber. Macam ni dah rasa longgar dah ni, dah ada bunyi kasar. So ni kita tukar sekali. Okay, ni engine mounting dia ni kita dah check masalah pada engine mounting lah. Sebab dia cakap dengan kita, kereta parking, enjin rasa bergegar dekat steering. So kita dah check, memang jumpa dekat engine mounting lah. Ni engine mounting belah belakang ni. Ini pula belah enjin sebelah kiri. Ini pula bahagian gearbox. Boleh tengok dah goyang, dah merekah dah. Ini pun dah ada free lah. Getah pun dah bising. Ni pun sama. So ni punca-punca enjin bergegar tu So ni pun kita tukar sekali. Alhamdulillah, kereta pun kita dah siap buat pemasangan. Masalah kelas dah settle, masalah bunyi dah settle, masalah gegaran dah settle. So mana yang ada masalah sama macam Azia ni, nak buat penukaran kelas, nak buat leaking, nak check bunyi, boleh terus roja kita dekat FB page lah. Okay, itu saja pengkongsian saya untuk hari ni. Assalamualaikum, bye bye.